Melati kuntum tumbuh melata di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata. Salam sembah pembuka bicara. Tak kenal maka tak cinta, itulah pepatah orang tua-tua. Justru itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Daniel Arsyad bin Muhammad Khalid. Saya berusia 11 tahun. Saya merupakan murid tahun 5 dari SK Ceni Baru 2, Kemaman, Terengganu. Sekolah saya merupakan sekolah luar bandar. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang bertajuk Memori Indah di Bumi Kenyalang. Buku ini mempunyai pelbagai isi menarik di dalamnya. Jadi ayo tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang. Itulah serba sedikit gambaran yang dapat saya ungkapkan sebagai pembuka bicara. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2011 oleh penerbitan 1M. Buku ini hasil nukilan Syukron Nasrullah Syafi'i. Buku ini mengandungi 92 muka surat yang bertemakan tentang percutian ke Bumi Kenyalang. Saya amat tertarik dengan buku ini kerana lenggok bahasa yang digunakan sangat mudah difahami. Jalan ceritanya yang bersahaja dan sesuai untuk murid sekolah rendah seperti saya. Penulis buku ini telah berjaya menyusun jalan ceritanya dengan baik dari awal sehinggalah ke penghujung. Tema utama dalam buku ini ialah semangat kekeluargaan dalam diri, nilai tanggungjawab sesama manusia dan nilai persahabatan yang erat antara Sofia dan Nadia dengan Khairil dan Khairul. Memori Indah di Bumi Kenyalang merupakan salah satu buku kegemaran saya kerana buku ini dapat membawa saya mengembara ke Bumi Kenyalang iaitu negeri Sarawak. Buku ini menceritakan tentang percutian Encik Khalid ke Bumi Kenyalang bersama isteri, anak kembar dan pembantu rumah mereka. Sepanjang berada di sana, banyak kenangan manis dan pengalaman yang tidak dapat mereka lupakan. Percutian itu juga menemukan anak kembar mereka iaitu Sofia dan Nadia dengan kawan baharu mereka iaitu Khairil dan Khairul. Kehidupan yang serba kekurangan dan menetap di luar bandar telah menarik saya untuk menyusuri jalan cerita yang ditulis. Melaluinya, saya dapat mengenali tempat-tempat menarik yang terdapat di Sarawak. Salah satu tempat menarik yang diceritakan dalam buku ini ialah Sungai Sarawak yang terselit 1001 kisah di sebalik sungai itu. Sungai Sarawak juga dikenali sebagai waterfront dan menjadi tarikan penting di Sarawak. Hal ini juga secara tidak langsung dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan saya berkaitan negeri ini. Saya juga berasa tidak sabar untuk pergi ke sana bagi melihat sendiri tempat-tempat menarik yang telah diceritakan dalam buku ini. Selain itu, buku ini turut menyelitkan banyak pengajaran dan nilai murni yang boleh saya pelajari. Antaranya, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah mempelajari dan mengenali tempat-tempat yang bersejarah di negeri kita. Hal ini kerana anak muda zaman kini tidak mengetahui tentang sejarah sesuatu tempat di negara kita. Semangat patriotisme juga kurang dalam diri generasi kini sehingga terdapat sesetengah golongan muda yang berasa bangga dengan budaya dan negara orang. Faktor ekonomi dan status kehidupan turut menjadi kekangan untuk menjelajah ke sesuatu tempat. Jika ingin melihat tempat yang menarik, kita hanya boleh mendapat maklumat melalui media sosial atau pembacaan sahaja. Selain itu, kita juga perlu mengeratkan hubungan silaturahim antara manusia seperti keluarga Encik Khalid dengan keluarga Khairil dan Khairul. Hal ini kerana nilai kekeluargaan yang semakin merudum dalam institusi kekeluargaan boleh dieratkan semula melalui percutian. Seterusnya, kita juga perlu membantu orang yang dalam kesusahan seperti Encik Khalid membantu Khairil dan Khairul dengan mengambil mereka sebagai anak angkat. Nilai tanggungjawab yang ditunjukkan oleh Encik Khalid ini patut dicontohi oleh masyarakat di luar sana. Pada pendapat saya, buku ini akan menjadi lebih menarik sekiranya penulis menceritakan kisah ini berdasarkan pengalamannya sendiri. Ini akan menjadikan ceritanya lebih realistik. Saya amat menggalakkan kawan-kawan membaca buku ini. Kesinambungan plot penceritaannya yang bersahaja dari satu bab ke bab yang lain
juga menarik dan tersusun dengan rapi, menyebabkan kita tidak jemu untuk membaca buku ini. Secara keseluruhannya, saya sangat seronok membaca buku Memori Indah di Bumi Kenyalang ini. Sebelum mengundur diri, terimalah serangkap pantun daripada saya. Buah cempedak, enak rasanya. Buat santapan di waktu senja. Sekian sahaja ulasan saya. Diharap dapat manfaat semua. Sekian, terima kasih.